Hai hampa, Asra ni. Tengok ni, ada dua jenis flywheel. Ni flywheel, ni flywheel. Satu ada damper, satu tak ada damper. Dulu-dulu, siapa yang pakai Honda City, Honda ADSI, Honda Jazz lama, mesti ingat lagi kan? Masa baru beli, bawa low RPM pun smooth, bawa HM pun sedap dia bawa. Hampa nak tahu rasa dia? Mai ni kita tunjuk. Rahsia dia, flywheel dengan damper ni lah rahsia dia. Fungsi flywheel damper ni, dia serak getaran dalam enjin. Sebab tu bawa smooth and steady. Macam Honda ni, dia shock, kereta dia masalah gearbox. Tapi bila kita cek, masalah dari flywheel saja, ada getaran. Spring damper ni, lama-lama dia akan free lah. Ni contoh yang lama, ni yang baru. Cara dia, kita tukar yang baru, settle masalah. Naik pun sedap. Pengguna-pengguna Honda, yang mana ada masalah, bubuh, gear gegak, mai Asra Auto Ace. Kami bantu anda.